Rasa sakit, terluka, kecewa yang kita rasa sekarang ni pasti ada hikmahnya. Memang rasa sakit yang tak berdarah ni perit untuk kita hadapi. Berjuanglah untuk diri sendiri. Rawatlah sendiri luka hati yang tak berdarah. Daripada terus luka, lebih baik kita masing-masing. Sungguh terharu, koma. Begitulah kata-kata Bella. Kata-kata yang mencerminkan kekuatan dalaman. Kata-kata yang menunjukkan dia ada daya tahan untuk terus berjuang untuk diri sendiri. Resilient tu. Kesedihan ini adalah merupakan reaksi semula jadi terhadap kehilangan, terhadap tekanan emosi yang kita hadapi. Dan dia kadang-kadang melalui beberapa tahap. Tahap kesedihan, tahap penafian, tahap kemarahan, ada tahap penerimaan juga, boleh terima. Dan yang paling kita takut, kita melalui tahap kemurungan. Apabila dah terlampau sedih sangat, akhirnya kita tewas dari sudut emosi kita. Sebab itulah apabila kita melalui kesedihan ini, kita kena bina kekuatan dalaman kita. Daripada isu Bella Astilah kita belajar, walaupun seorang perempuan nampak bahagia, tapi tak semestinya luka yang lama tak boleh berdarah semula. Perempuan macam ni, yang ada trauma yang sangat dalam, dia tak perlukan simpati. Dia cuma perlukan ruang untuk dia sembuh, supaya kita boleh bangkit semula daripada kekecewaan tersebut. Dan apabila Bella kata dia berjuang untuk diri sendiri, itu menunjukkan bahawa dia ada kesedaran diri dan juga motivasi intrinsik dalam dirinya. Memang dia mengaku dia sedih, tapi dia percaya satu hari nanti dia juga mampu untuk bahagia. Terluka, rasa sakit, pasti ada hikmahnya. Memang kita sentiasa berdoa untuk kebahagiaan di dalam kehidupan. Janganlah pula lepas ini ada pula episod terluka seterusnya. Itu yang dirisau dia peminat-peminat bas ini. Kalau dah terluka, terus terluka. Itu umpur lah, koma.